Okay guys, kita sambung ke semula. Tapi sebelum saya start saya punya video YouTube, saya mau bagi tahu kamu, saya pakai Skintific. And then, mata air. Sorry. Saya pakai Skintific ni memang, tapi baru berapa hari lah saya pakai. Nanti saya akan lagi tahu apa kesan dia saya pakai selalu. Okay? So, bibir ni adalah kita punya mahkota gitu. Mahkota. Cantik. Cantik, cantik, cantik. So, nak lagi guna apa lip glossy. Memang nampak glossy gitu. Okay. Okay, hi guys. Welcome back to Wani Rostin Channel. Apa kabar semua? Saya harap kamu kabar baik, luar biasa. Iha. Itu trademark cikgu saya lah. Okay. So, hari ini adalah hari yang paling best. And then, kenapa aku cerita tadi dah? Tajuk kita hari ini adalah untuk berubah, kau kena terima diri kau sendiri. Okay? Jadi poin yang pertama adalah set dalam minda yang itulah realiti kehidupan kau. Itulah lumrah kehidupan kau. It is what it is. Okay? Dia adalah good affirmation sebab dia bukanlah positif dan bukanlah juga negatif. Jadi dia neutral di sana. So bila kau terima diri kau seadanya, kau akan boleh peduli, tidak peduli apa orang cakap, tidak sangkal dengan apa yang orang cakap, and then tidak goyah dengan apa yang orang cakap dengan kau. Contoh kau ni, gemuklah kau, atau bibir kau besar lah macam tu, ataupun uh, mata kau sepet lah, ataupun mata kau sebelah kecil sebelah besar. Kau tidak akan peduli sebab kau sudah terima diri kau seadanya. Jadi, lepas kau sudah terima diri kau seadanya, kau akan meletakkan diri kau dalam mood jalan penyelesaian. Okay, contoh. Okay, aku tahu aku gemuk. So, aku punya penyelesaian, aku terima benda tu. And then, untuk aku terima benda tu, kenalah macam, endaklah, okay, gemuk lah, aku gemuk lah. Macam gitu. Kita kan, okay, aku gemuk. So, apa aku punya tindakan seterusnya? Okay, lepas ni aku kena workout, aku kena exercise, and then aku kena jalan-jalan, and then aku ndak boleh guna tangga, macam tu. Ndak boleh guna tangga, ndak boleh guna lift, macam tu. So, dia ada plan-plan seterusnya. Kau ndak akan terdiam di sana. Yes, okay, faham? Okay, poin yang kedua, apa yang kamu boleh kawal sekarang? Apa yang kamu boleh kontrol sekarang? Okay, kamu boleh kontrol apa yang kau mau makan, apa yang kau mau buat dengan kau punya kehidupan, apa yang kau mau bagi reaksi dengan orang lain, apa yang kau tengok, apa yang kau dengar, kan? Itu menunjukkan kau ada power untuk diri kau sendiri. Contohlah kan, kau mau kontrol makan, kau mau kontrol sugar kau dalam badan kau. Jadi caranya, okay, kau cut sugar. So, kau ambil teh O ataupun, yalah teh O kan yang memang tiada gula ataupun ada gula tapi sikit saja gula macam ini and then kau mesti ada small goals yang boleh kau capai dalam masa 30 hari. Berkonsisten. Mungkin dari sana, sedikit demi sedikit kau punya goals tu, kau akan build up. Maksudnya kau akan apply benda tu and then kau akan amalkan benda tu. Bila kau macam mau makan siap mungkin kau rasa bersalah ataupun kau mungkin boleh makan boleh minum yang manis tapi mungkin kena kontrol lah kan. And then saya janji kau akan nampak perbezaan dan kau nampak yang sangat hebat. Tahu kah? Kau nampak hebat. Trust me. Okay. Okay. Poin yang ketiga adalah kau kena pergi tempat yang ada ramai orang. Go to social places. So like dekat Tawau ni, kita boleh pergi highway, kita boleh pergi gym, kita boleh pergi, kan banyak gym dekat sini. Ataupun kau boleh pergi, mungkin ada pasar malam, Jalan Chester. Bukan aku suruh kau bercakap dengan orang lain. Kau tak payah pun bercakap sama orang. Kau just macam, okay, ramai orang kan? Senyum. Senyum je. Senyum selama 7 saat tu pun bagus. Macam kau pun dapat happy, orang yang jumpa aku pun happy yang macam tu kan. Dalam rumah kau pun ada negative environment.
Sudahlah kita ni ada negative mind. Lepas tu campur lagi negative environment yang di dalam rumah kau tu pun. So kau, apa yang patut kau buat? Kau kena keluar sekejap. Poin yang keempat adalah tiada orang mau peduli sama kau. Okay? Dalam kehidupan kita yang sangat keras ni, masing-masing sibuk dengan hal sendiri. Masing-masing sibuk macam mana mau selesaikan masalah diorang sendiri. Okay? Kadang-kadang mungkin apa yang diorang peduli adalah apa yang kau boleh buat dengan diorang dan apa yang kau boleh buat dalam emosi diorang. Macam tu. Dan kadang-kadang kita ni terlampau banyak masalah and then kita ni terlampau banyak juga kita terlampau banyak mengeluh, banyak komplain. Bila kita terlampau banyak komplain, banyak mengeluh, kadang-kadang orang paling dah suka mendengar kau punya luahan terus. Maksudnya mendengar cerita kau. Cerita jorang pun lagi penting tau daripada cerita kau. Okay? Bila kau buat begini, orang akan kurang hormat dengan kau. Sebab diorang pun ada masalah diorang sendiri. Sebab diorang pun ada benda yang diorang mau buat. Kan? And then diorang pun dah tahan dengar cerita kau. Kau ucap banyak cerita macam tu. Okay, contoh kalau kau banyak trauma. Kau cuba kurangkan terus-terus bercerita dengan orang lain. Mungkin kau boleh cerita tapi mungkin ada masa-masa kau kena cerita dengan orang yang kau percaya. Poin yang kelima, kau kena bertanggungjawab dengan masalah kau sendiri. Kau kena sedar kau adalah punca bagi masalah hidup kau. Jadi sekarang ni nowadays people tend to cakap yang dia ni sangat gemuk lah. Lepas tu tiada kerja yang bagus. Lepas tu obes. Lepas tu obes gemuk tu sama lah. Lepas tu bisnes tak laku. Lepas tu tiada orang mau kawan dengan dia. Okay, benda ni terjadi sebab apa? Sebab apa? Sebab kita terlampau pemalas. We are too lazy to do that. Okay? Sebenarnya kita boleh je. Kalau kau obes, kau boleh je exercise. Kalau kau tiada kawan, kau carilah kawan. Kau pandailah. Kau pergi belajar macam mana cara untuk berkawan. Google kan ada Google. Lepas tu kalau kerja kau tak bagus, kau boleh je cari macam mana mau tingkatkan pekerjaan aku. Macam mana mau kasih produktif sikit kerja aku ni. Macam tu. Kan? Tapi memang semua orang malas dalam dunia ni. Sebab apa? Kau malas untuk keluar dari zon selesa kau. Kau suka dengan zon selesa kau sekarang. Bila kau tiada perubahan, maksudnya kau malas mau keluar, jadi kau sana sajalah, tiada perubahan. Bilang ayah aku, itu je lah kau. Sampai sana aja. Sebab alasan kau tiada perubahan, tak boleh. Sebenarnya boleh. Semuanya boleh. Sebenarnya boleh. Kau boleh. Tapi kau terlampau pemalas. Tapi inilah lumrah kehidupan. It is what it is. Kau malas, memang kau malas lah. Tapi kalau kau tahu cara untuk ubat penyakit malas kau tu, sebenarnya boleh je kau buat yang terbaik. Kan? Kau sebenarnya boleh lagi, you deserve better and kau boleh lagi pergi jauh. Tapi kalau kau malas sekarang, memang kau tidak perubahan sampailah ke sudah. Poin yang keenam, kau kena fleksibel berkomunikasi dengan orang lain. Contoh, kalau kau berkomunikasi dengan orang yang beragama, orang yang religious, so kau akan bercakap macam ni. Tapi akan berbeza bila kau jumpa dengan orang yang open-minded. Memang akan berbeza. Jadi, kita ni, di dalam dunia ni, kita ada banyak perbezaan. Contoh, kita kena hormat perbezaan agama, perbezaan bangsa, perbezaan kita cara dibesarkan. Okay? So, contohlah kan, contoh aku memang orang Papar. So, orang Papar dan aku bekerja dekat Tawau ni. So, cara orang Papar dengan Tawau sangat beza bercakap. Kalau orang Tawau, dia akan cakap, weh, kau tanggal berapa weh? Macam tu. Weh, tanggal berapa kau datang sini? Macam tanggal berapa. Tapi bila kita cakap dekat Papar, kalau orang Papar, dia akan
tanggal. Macam tu. Macam yang kami akan cakap macam yang, kau bila datang? Hari berapa kau datang sini? Macam tu. Berbeza. Contoh lagi, kalau di Papar, area KK, tidak lah, mana ada. Tidak tu aku letak sana. Tapi kalau orang KK, kalau orang Tawau, tidak ada apa. Macam tu. Tidak ada, tidak ada. Tidak ada kah? Tidak ada. Macam tu. Cara lain sikit bercakap. So, kau sebagai orang yang fleksibel ni, kau kena macam dekat Tawau, kau cakap macam ni. Dekat Papar, kau cakap macam ni. Sampai kadang-kadang orang cakap aku ni orang Tawau, sedangkan aku orang Papar. Ya, aku orang Papar sebenarnya. Jadi, di sana, kenapa kita mesti fleksibel bila kita berkomunikasi dengan orang lain? Itu pentingnya di sana adalah kau lebih orang suka. Kau akan lebih disukai ramai lah. Wow, disukai ramai. Macam mainan pula. Bila kita berkomunikasi dengan bagus, orang akan mudah tertarik dengan kita. Mudah untuk bercerita dengan kita. Jadi kita punya empayar tu lagi luas. Poin yang ketujuh, apa yang kau fokus, itu yang kau dapat. Okey, contohlah. Dalam satu hari tu kau mau fokus, aku mau nampak Honda City warna putih. Memang itulah yang kau nampak. So, apa yang kau cakap, itulah yang kau fokus. Kenapa? Sebab ini apa yang kita fokus. Tapi, bila kau cakap benda yang negatif, jadi benda negatif lah yang kau fokus. Faham? Hal ini kerana minda bawah sedar kita tidak tahu perbezaan. Minda bawah sedar hanya tahu apa yang kau bagi tahu sama dia dan apa yang kau fokus. So, kalau kau fokus benda yang negatif, jadi minda bawah sedar pun jadi negatif. Faham? Jadi contoh bila kau cakap, aku ni bidak lah, lepas tu tak ada duit, lepas tu dah lah aku berjaya. Jadi minda bawah sedar kau pun percaya benda tu. Okey, kau ni bidak dan kau tak ada duit, lepas tu kau tak berjaya. Jadi itu yang kita percaya. Faham? Inilah yang kau wujudkan dengan diri kau. Kau mau tak macam ni? Tak kan? Tapi, bila kau alihkan fokus kau kepada benda yang positif, contoh, apa yang aku boleh buat untuk hidup aku? Apa yang aku boleh buat untuk naikkan semangat aku? Okey, poin yang ke-8, begini ke-8. Apa yang kau fikir, itulah yang akan terjadi. Kau kena sedar, semua yang berlaku ni adalah daripada pemikiran kau sendiri. Contohnya, kau bangun je dari tidur terus kau fikir. Lepas ni aku mau bangun, lepas tu aku mau mandi. Terus kau buatlah. Kau punya fikiran dulu, baru kau punya perbuatan buat. Macam tu. Fikiran dulu, barulah kau buat benda. Fikiran dulu, barulah benda tu kau buat. Jadi, the mind is so powerful. Minda kita ni sangat berkuasa. Jadi, kau boleh tackle minda kau kalau kau pandai, and then kau boleh jadi orang yang berjaya. Apa yang kau fikir adalah apa yang menarik perhatian kau. Macam contoh. Okay, contoh aku. Aku fikir aku mau cerita masa COVID, aku fikir, boleh ni aku dapat duit daripada side income TikTok. Jadi aku fikir, aku boleh dapat mungkin sampai 3K dalam sebulan ataupun dalam berapa bulan. So aku just fikir je lah. Tapi apa yang aku boleh buat macam tu. So aku baru fikir benda tu, and then aku fikir aku boleh buat orang happy daripada konten aku. Jadi dari sana, bila aku post video, bila aku live TikTok, semua orang happy weh. Semua orang suka dengan apa yang aku buat. And then, bila aku sangat konsisten buat, aku konsisten mungkin dalam satu hari tu aku buat 3 kali live. And then, sebabkan kita masa COVID, kita tidak pergi mana-manaan, kita di rumah sejak kan. So, itulah aku buat. Dan aku buat itu berlanjutan sehingga 3 bulan, dalam masa 3 bulan. So, aku boleh simpan dalam 3K. Okay, ini rahsia dia. Okay, so kita fikir and then kita buatlah benda tu. Tapi kalau kau just fikir, nantilah,
sampai ke sudah aku nak buat. Faham? Okay, lepas tu aku fikir yang aku mau happykan orang. Aku mau buat orang happy bila tengok video aku. So, aku rasa macam, diorang tengok video aku je, diorang akan happy. Jadi, aku rasa happy macam tu. Aku rasa manfaat aku tu dari sana. Bila kita happykan orang lain, so Allah pun akan mudahkan kita punya urusan. Faham? Poin yang ke-9, perut adalah otak kedua kau. Okay? Sebab, bukan fikiran saja yang kita perlu jaga. Tapi, apa yang kau masuk dalam perut pun sangat penting. Sebab ini boleh jadi bila kita terlampau banyak makan, terlampau kenyang, menyebabkan kita susah untuk melakukan sesuatu aktiviti lah. Yalah sebab kita terlampau banyak makan ni perut penuh. So tapi bila terlampau berlanjutan, terlampau banyak dan menyebabkan kita gemuk, bila gemuk kita punya lemak-lemak dalam badan tu menyebabkan kita, satu, kita akan sakit jantung, cepat sakit jantung. Yang kedua, kita akan dapat kencing manis, mudah mendapat kencing manis. Dan yang ketiga, paling teruk kita boleh dapat sakit darah tinggi. Nah, inilah yang bila kita darah tinggi je kita akan dapat stroke. Jadi mulai sekarang kau kena jaga apa yang kau makan dan apa yang kau makan dalam isi perut kau. Bila kau jaga pemakanan kau dan dari sana kau boleh elak daripada kau mendapat penyakit yang berangkai. Macam yang tadi saya sebut tadi. Daripada kau makan benda yang berlemak, benda yang macam bikin kau sakit jantung, kau darah tinggi, better kau makan yang macam sayur-sayur, buah-buahan ataupun kau boleh je makan yang daging-daging tu tapi janganlah ambil terlalu banyak. Mungkin yang sikit-sikit pun okey lah. Lepas tu kalau boleh kuranglah. Betul lah orang cakap kena makan nasi suku-suku. Kau makan, kau kontrol lah cara kau ambil nasi tu sikit saja. Jadi and then satu lagi berpuasa. Berpuasa tu pun lagi bagus. Banyak kasih turun berat badan kita. Kan? Okay, poin yang ke-10. Sekurang-kurangnya kau kena ada masa 1 jam untuk aktiviti yang berfaedah. Tapi 1 jam tu saya tak mau kamu scrolling video TikTok, Instagram atau Facebook ataupun short YouTube. Bukan. Saya mau kamu luangkan masa 1 jam tu untuk kamu kenal diri kamu, untuk kamu cari video-video yang berkaitan cara untuk meningkatkan diri sendiri and then cara untuk improve diri kamu. Lepas tu yang kedua kamu boleh journal and then yang ketiga kamu boleh dengar podcast ataupun yang keempat kamu boleh baca buku dan seterusnya kamu boleh menanam ataupun kamu boleh memasak macam tu. Poin yang ke-11 adalah kau cuba luangkan masa 30 minit sehari untuk bergerak, untuk aktiviti fizikal. Seperti yang pertama kita boleh workout. Workout ni kita workout untuk kasih bina otot kau, otot dekat abs, otot dekat tangan ni, otot dekat paha dengan di punggung. Okay, lepas tu kau akan cuba, aku mau kau buat begitu 30 minit sejak sehari at least, ataupun beriadah jalan-jalan, ataupun kau boleh pergi saja jalan-jalan petang-petang macam tu. Lepas tu jogging. Okay. And then seterusnya yang ke-12 kau boleh buat journal untuk heal diri kau, untuk kau faham tentang diri kau and then kau tahu apa yang diri kau mau macam tu. And then ini mulai sekarang kau kena tulis. Aku bukan journal jugalah, aku macam just tulis benda yang aku mau buat and then tulis apa yang aku bersyukur, apa yang aku dapat pada hari ini macam tu. Mungkin aku bercakapkan, alhamdulillah hari ni aku ada buat baik semua orang sampai aku boleh senyum and then orang tu pun senyum dengan aku. Itu antara kita, maksudnya kita bersyukur dengan diri kita lah. Apa cara kita untuk bersyukur? Dengan kita, macam otak kita kan lambat mau tahu apa yang kita buat. Jadi kita cuba ingatkan balik otak kita dan refleksi diri kita balik. Okay? Seterusnya, itu sajalah yang kita mau bagi
bagi tahu semua. And then I hope you learn something from my video, and I hope you enjoy your life, and I love you guys. Bye.